Ni, dua-dua ni bilik kita. Tapi kami tidur kat kemah. Alah, pasal lah kemah tu kat tepi tu, pasal ni tu. Tak muat. Kali ni kami sekeluarga ke Gopeng, Perak, menginap dan beraktiviti di Himalaya dan Rock Garden Camp Resort. Kali ini lain sikit. Bagi mengelakkan kami terperap di jalan campsite ni, kami sempat singgah dua tempat menarik di Gopeng, iaitu Zahra Garden dan Lembah Teh Gaharu terluas di dunia. Jadi, jom kita. Okey, kita dah nak sampai lah. Semua orang semangat? Semua orang semangat. Ada seorang lagi, siapa yang tak semangat ni? Oh, ada seorang yang tak semangat. Biar. Baik, kita nak sampai. Nah, itu. Ui, tengok titi dia tu. Ui, titi dia tu tahan. Titi tu. Aduh. Elok rumah. Mana tanya dia? Yang Rock Garden campsite? Bawah? Jauh lah ni? Ni dah. Oh, Rock Garden situ? Oh, ni boleh pusing balik kan ni? Okey, baik. Terima kasih Menarik je weh, sini. Tu nampak tau. Setelah sekian lama kami meredah laluan hutan, kami tak sampai-sampai ke tempat yang dituju. Kami dah sesat rupanya. Tapi akhirnya kami tiba juga ke lokasi yang kami cari. Orang tak percaya tu. Dah sampai dah, kita dah sampai tu kan. Sana. Memandangkan kami membuat tempahan untuk kedua-duanya sekali, jadi kami perlu ke Himalaya Campsite Reception dan Rock Garden Campsite Reception untuk pastikan lokasi bilik yang kami tempah. Mana kita? Kami nak tengok sana. Macam nak tengok sana. Jom lah, pergi sana dulu. Naik kereta lah. Jom lah. Malas lah jalan kaki. Oh, ni. Dua-dua ni bilik kita. Tapi kami tidur kat kemah. Alah, pasal lah kemah tu kat tepi tu, pasal ni tu. Tak muat. Okay gang, kita dah dapat bilik. Dua ni bilik kita. Turun. Atas. Ni. Jemput. Oh, sejuk. Ya, ni dia. Ni kita mana ni? Rock Garden ni. So, belakang dia balcony. So, ni pemandangan depan dia. Sebelah sana tu sungai. Seronoknya. Wow. Kita sekali ya kak? Cuba. Aku nak buka. Tu dah sejuk. Kipas tak buka? Apakah kau melihat Dora? Wah. So, keluarga Kak Nah yang belah situ. Wife. Belah sini Kak Cik dengan anak-anak dia. So, dekat belah Rock Garden ni kita ambil dua bilik lah. So, lagi satu bilik lagi kat sini. Sini ada kolam. So, ini bilik kita ujung sekali. Ni 02 Assalamualaikum.
No, tu besar. kastil banyak. Nampak luar pada kecil je. Aduh. Macam ni jalan dia. Tu. Wih, macam ni ya. Aduh. So, kita cadang kat sini kita nak pasang kemah. Kan? Kita cadang kat sini kita nak pasang kemah. Betul-betul tepi bilik sebab dekat kan plug point tu. Okay, so ni hari pertama kita orang kat sini. Kita orang baru sampai, barang pun dah masuk dalam bilik masing-masing. So, kita ambil masa yang tinggal ni sebelum gelap, kita nak pergi mandi sungai depan tu. So, sementara tunggu ada yang tengah semayang lagi, budak-budak ni boleh mandi kolam depan ni. So, inilah suasana kat sini. Start lah TV ni. Oh lama. Itu best. Yang belakang tu best. Itu balung, tu balung. Jom sana. Kita pergi sungai, Tu lah. Habis semua ada. Mama kasih nak buang dah. Saya nak buang kasih. Wow. Ya mas, sejuk lah. Sejuk tau. Oh, sejuk. Lagi macam ayat tu pula. Tu dia ambil ujung sana tu. Kita pergi naik orang. Kita duduk belakang, pegang. Tengok. Kita orang sampai tadi, panas. So dapat masuk air ni. Memang sejuk ke. Mengopal hati. Oh, boleh kuat. Ya, kasih air kat sana. Dah beri kat pokok tu para lelaki lah. Betul lah kuat kan? Betul lah kuat. Mama jaga. Tak kena imbang. Itu air dia lah tu. Dia kat tengah-tengah kan di sana. Jadi macam kau lah. Macam-macam. Terbalik. Untuk bodi tak kena lemah. Lemah ni. Ada kita ambil. Memang best tu main pelampung. Dia memang ada part-part, memang dia cetek. Dalam. Tapi dia ada part-part dia dalam. Dia pelili dia. Kita dah sini lawa. Balik kan. Kita bawa tali. Kalau kita bawa tali, sewa 4 pelampung ikat kan. Naik ramai. Tu tak? Ni sewa kayu. Kayak tu tak silap kena sekali dengan dia kot. Dia tak boleh kita sendiri. Best lah bawah ni.
Ni kalau tengah hari ni bawah ni redup ni. Kan? Dia duduk di jauh belakang. Ya. Air dia syok. Macam mana dia jadi macam tu lah. Dia dah turun dia naik balik dia dah jadi boy tau. Lama. Layan tu. Layan. Best. Blue. Tak lekat tu. Terbalik motor. Yang penting kakak tak lepas pelampung kan. Tak luka. Kita ada bawa bawang mentah ke? Nak ada masuk. Masuk kita besok pagi nak pergi market. Malam kita buat BBQ. Malam ni? Malam esok. Besok pagi baru nak juga. Tu dia. Selesai mandi sungai. Jangan sambung di kolam. Oh tu dia, malam baru ada air pancut. Kan? Ha. Ayo, betul. Tadi tak buka air. Tadi kata tak nak. Hari ni hari kedua kami di campsite ni. Kami berpeluang menikmati suasana pagi dan hirup udara segar di sini. Apa yang kami rancang hari ni, selain mandi sungai, kami nak cuba main Himalaya Slide. Kemudian kami nak ke Zahara Garden yang terletak tak jauh dari sini. Dan sebelum balik, beli persiapan bahan mentah untuk bakar-bakar buat habuan makan malam nanti. Jadi, jom aku ringkaskan cerita ni supaya video ni tak panjang sangat. Tu, tengok tu. Ada orang atas bukit sana. Jom. Tengok tu, Karin. Nampak tau dalam kolam tu. Dalam kolam tu ada ikan tu, tengok tu. Kocak lah, nampak tu. Jom kita tengok ikan ni lah. Orang turun sana je. Macam-macam fashion lah rumah kat sini. Ni fashion macam ni lah. Tu ikan, tengok ikan. Tu ikan lompat-lompat tu. Tu ikan nampak tu. Tu. Kalau piau besar. Tu. Siap ternaik ke atas lagi. Tu. Saya boleh mancing tak? Kita jalan-jalan tengok kawasan ni. Jadi kita boleh kamu. Macam dia kata dia boleh cakap ni. Kita boleh tak jauh dari bilik kita ni ada tempat sewa macam ATV. Ada macam-macam fashion lah. Macam tu ada. Macam ni ada FJ ATV Gopeng. Wah, kat sini ada kolam lagi. Ni. Daripada sini pun dah boleh nampak lah. So inilah pemandangan keseluruhan kawasan ni.
Sebelah kanan ni Himalaya Campsite. So hujung sana tu Rock Garden. Kalau kita tengok ada macam-macam bentuk. So sungai tu daripada sana tu, dia sungai tu. Sungai. So laluan yang kita lalu ni sebenarnya laluan ATV ni. Ni dah lalu atas bukit ni. Lepas tu naik sana. Laluan dia mencabar ni. Turun sini. Tu dah taik. Atau tengok-tengok. Okay, kalau pagi-pagi kat sini mendaki bukit ni pun dah macam satu senam dah. Brother tu satu family tu dengan anak-anak dia pun semua. Pagi-pagi dah bangun, dah keluar. Itu dia pemandangan daripada atas ni. Sakitnya. Saya orang nampak macam gini. Belah kanan ni dia banyak macam kemah bulat tu. Yang besar ni Dome Hall ni. Itu dia, besar lah ni. Tu kafe dia, tempat makan dia. Okay, bagi siapa yang minat kat sini boleh makan kat situ kan. Palung situ. So ada yang pasang kemah lah kan. Diorang dah sewa satu bilik ni. Datang ramai, bukan semua orang boleh muat tidur dalam tu. Jadi dia akan pasang kemah kat luar. Syok lah kan. Tu dia Pak Long memancing. Halo. Ni salah satu tarikan dekat Himalaya Campsite ni lah. Dia ada Himalaya Slide ni. So Himalaya Slide ni buka start pukul 8.30 pagi. Tapi sekarang belum buka lagi lah. Tapi dah ada orang yang nanti-nanti lah tu kan. So kita pun mungkin nak try kot sebelum kita keluar. Kita nak pergi makan. Wah, kata ada banyak makanan best-best kan. Nasi goreng tak ada. Nasi goreng tak ada? Habis? Tak ada. Memang tak ada. Nasi lemak, bihun goreng. Nasi lemak, bihun goreng, Sosis. sosis. Lepas tu tarik minum air tu je. Tu. Mana? Oh, situ. Jom. Mereka pergi mana? Ada lagi? Ada. Tak tahu ada sosis. Tu apa tu? Telur goreng banyak, sosis. Ni apa? Ui, banyak lagi tu bihun. Roti. Nasi lemak. Mantap. Jom. So kita makan dulu. Diorang awal lagi dah makan. Habis lah. Kita buat. Jangan makan. Ya. Habis je makan, kami terus berjalan ke destinasi di mana kami nak merasai sendiri bermain Himalaya Slide. So seorang boleh naik 2 kali. Naik lagi sekali. Naik lagi. Habis. Dia je. Takut. Naik lagi. Bim.
Kau apa dah kena? Okay, Sadina. Angkat bunga. Angkat bunga. Angkat bunga. Nak bikin satu yang angkat bunga. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. So inilah sebenarnya yang buat dia mengelonsor, kan? Ya. Tak ini. Mama dia nak pergi mandi kolam. Oh, itu best. Ni tak wani, sonek. Tak mana pun. Kau kocok ni. Selesai je kami bermain di Himalaya Slide, kami terus bersiap-siap menuju ke satu lagi tempat menarik berdekatan campsite kami, iaitu Zahara Garden. Laluan dia tu lah. Laluan dia yang mencabar. Itu dia, Zahara Garden. Okay, batu. Alpaka. Alpaka. Yes. Trailer Zahara Garden. Apa ada dalam Zahara Garden ni? Jom kita tengok. Okey. Alpaka. Kita tengok alpaka. Semua duduk kat ikon dia tu. Abang dulu. Rambut ni buat ni. Oh, rambut caras. Ada. Rambut caras. Rambut itu rambut semua. Masuk. Ya, mama dulu. Lagi dah makan. Mana tahu. Rambut dia semua ada. Sini. Aduh. Banyak ah. Oh, je tu je makan. Makan kuat. Makan kuat. Rambut itu ni. Rambut dia. Jangan pasal togel. Okey, sabar. Okay. Sabar. Yang ni ke sudah siapa yang bagi makan dia? Dah makan bagi habis. Oh. Aloy. Tentang vinegar sampai nak makan kan. Lagi ni. Apa itu ah? Okey. Ni sikit. Perlu sikit ah. Bagus punya mata Mana? Yang mana ada loh. Ni style lah. Kan? Oh lama. Menjeng. Ni. Menjeng.
Susah mula berbuih. Ada pertama kali aku berdiri dekat dengan air kotor kan. Oh yang ni. Itu molek. Upload sikit boleh tak? Upload sikit. Wow, sebelum ni upload sikit. Upload sikit. Okay, bye-bye. Tengok sama rambut dia. Mana ni? Tu belakang arah, tu nak cium. Makanan dia kat arah tu. Ni, bagi. Okey. Gosok balik dia. Gosok balik dia. Dah, gosok balik dia. Nak balik kita tempat lain pula. Bye-bye dia. Ya, dia tanduk. Jom. Dah, bantu tangan sabun. Return Fish Feeding, Animal Zone, Zahara Garden. Ada Coloring Zone pula. Tropical Garden, Retropone, Hanging Stone, Retro Bus, Mural Art. Oh, tu dia atas tu. Oh, tu dia. So dalam ni dia buat taman, dia buat style taman lah ni. Tengok tu ada itik. Ada itik tu. Arah tengok arah tu. Wow, itik. Selain kita dapat lihat alpaka dengan lebih dekat, di Zahara Garden ni sebenarnya kita akan disajikan dengan suasana berada di taman yang indah dengan pelbagai tanaman-tanaman yang unik, bunga-bunga yang mekar dalam landscape yang inovatif. Kita dapat lihat kolam yang terdapat ikan-ikan hiasan, dan selain itu di Zahara Garden terdapat banyak spot-spot yang cantik untuk kita bergambar. Nak bagi ikan makan. Oh, ikan banyak ah. Dia ada bas mini lama. Boleh masuk bahan. Bas mini lama dia buat dia hias. Dia cat balik bagi cantik. Ui, dalam ada elektrik tu. Ui. Tu. Oh, okey, dalam tak panas dalam dia. Boleh bergambar dalam ni. Pintu lah pintu ni. Ui. Mana pintu automatik lah. Dulu pun dah ada pintu automatik tu. Masuk. Ada tebu. Ni tebu kan? Okay. Buka. Okay, naik. Pen. Naik. Buka pintu ini. Buka pintu. Sebet. Weh. Nak ni bayarlah bagi siling nak ni. Resto kalau kena. Memang Bang. Tutup pintunya. Baba. Potong lebihan. Lagi. Mana Yang baju kelabu tu sila turun. Potong lebihan. Naik. Dari video ke? Video lah. Tak. Okey, sudah sampai. Naik. Okey. Naik. Dia kubang.
Okey. Next, Pak. Hai, next. Oh, panahnya. Cepatlah, jangan barang sekolah. Jangan kau. Panas ni. Sibuk dengan ikan tu. Dah habis lah sama ikan. Woi, abang. Kontrol pintu depan. Ya. Ya, Pak Rodi. Handbrake pun berfungsi ya. Ambil jangan turun je. Dia ada 18. Enggak. Sembul dia tak ada. Sembul cabut. Tak ada. Pulang kau. Belakang. Okey. Semua dah naik. Ya, janganlah. Alamak. Okey. Aman. Okey. Naik. Okey semua, okey jalan. Okey. Okey semua. Okey, tutup pintu. Ui, tak goyang apa. Jangan. Satu bat. Mana kalau kita naik penuh satu bat? Okey, dah sampai. Nestor dah sampai. Lama sangat berpeluh. Okey. Tu dia. Ha, tu. Oh, sampai dah. Sampai berpeluh. Berpeluh lama-lama dalam bas tu. Baca ikon. 709. Oh, sampai dah kau dia. Bas mini. Sampai dah. Sampai dah. Kau dia. Sampai dah. Dapat bas ni biji tepi rumah ni. Tengok ah. Wiring buah kipas apa semua kan. Jual meja apa ni? Buah meja makan tu kan. Ayam meja meja. Ayam meja 3 meja ni. Tu ah. Masak. Buat nasi goreng pun pelik makan dekat. Ya. Okey. Dia pun buat kaunter yang bantu stok dia tebas. Tu ah. Besar bas ni je. Diorang buat apa motorhome lah. Tu dia baru jalan tak sampai separuh. Semua pakat kat serbu mesin air tu. Semua dahaga panas kan. Tu dah masuk lah tu. Ya dah masuk lah tu. Jago badut dia. Ni tempat apa? Tempat mana ni? Ini budak-budak. Duduk kat dalam. Budak dekat dalam. Lalu kiri. Dia ada lukisan-lukisan kat dinding ni. Teletubbies, Jackie Chan. So macam mana kita nak naik atas sana? Kalau naik ke kan? Lepas tu tak nak buka penjalan. Redup lah. Tak hanya ikan mati. Mungkin tak cukup makan tu. Banyak sangat Oh, Zahra Animal Zone. Bermakna bukanlah alpaka je ada sini. Macam-macam ada tu lah. Arnab, ayam, burung merak, burung agak tua. Apa, rakun. Oh, masuk itu Oh, ni masuk dia. Jom. Oh, Pintu rasa. Pintu rasa satu. Pintu rasa satu. Kat sini lagi best. Betul ke? Pergi betul ke? Ikat, tak boleh tengok. Sampai tu je. Oh, dekat tu je. Kalau boleh lah, dah ayak lagi. Buat ikan. Ikan ni tak makan. Sini ada macam-macam binatang yang kita boleh bagi makan kan. So kita boleh beli makanan tu sepaket RM1 je. So kita boleh lah bagi makan dekat ayam ke, burung ke. Dalam ni apa? Rakun. Ha? Rakun? Mana rakun? Comel je. Tu dia, rakun. Rakun. Oh, Itu kawan saya tu. Ya. patut sama muka. Oh my god. Apa? Ada ayam lah. Oh, gaduh-gaduh. Lawan ada rekod. Pakai stokin ke? Ayam ni pun bulu kaki dia. Tu ayam bulu kaki. Bulu kaki. Dah, dah. Adik bagi ayam.
Sampai ke kaki tu. Wah, bulu kaki dia. Bulu kaki dia comel tu. Tu dalam di belakang tau. Macam pakai seluar pula. Dia macam pakai seluar. Pasti jom. Ayam sini semua pakai seluar. Ya. Tak ada petau malu. Ayam semua pakai seluar sini. Ni tak pandang katil kau banyak ekor. Semua pakai seluar. Oh lama style lah. Kau memang style lah. Oh lama tengok tu. Comel kaki-kaki tu. Kaki. Kaki. Bersih. Weh, lembut lah bulu dia. Lembut lah bulu dia. Lembut. Bulu bukan dawai. Ni apa ni? Burung kuang. Merah kuning. Burung kuang ni. Tu dia ekor dia. Abang, dia merah cabut. Ekor pegang. Oh, burung kuang. Tu alun dia geram tu. Alun dia geram ujung panjang tu. Cantik ni macam colour gold tu ni. Ini kan colour gold tu. Oh, yang tu berapa colour yang tu? Oh, cantik ni colour dia. Ni I don't know. Woi. Ni gemuk ya. Gagah. Oi, gemuk ya. Tu kaki tu. Aran. Mata dia. Badan steady ya. Kaki. Kaki besar. Banyak. Kaki dia besar. Tu jari lebih. Ni taji dia tu. Ni taji dia. Ni apa? Burung merak. Ni burung merak. Burung merak. Tu yang belakang tu ekor. Burung merak. Sini apa? Arnab. Plastik kat mulut dia tu ambil. Ambil plastik kat mulut dia tu. Ambil. Grey hitam. Nanti. Color grey hitam. Bak sini. Yang best dalam ni kita boleh pergi dekat yang datang tau. Syok. Tengah tempat tak bagi kan. So kat sini diorang ada buat binaan-binaan macam ni ni. Mungkin waktu kalau kita orang tak ada, waktu tak ada orang kata tak tahu lah waktu bila dia dah lepaskan kot arnab-arnab ni. Jadi arnab-arnab ni akan masuk dalam lubang-lubang ni. Tu dia rumah Teletubbies. Jom. Jom kita ke lokasi seterusnya. Keluar pintu ni. So ini lokasi terakhir dia. Santorini. Naik sana tu. Woi, sini. Salah tu arah. Sini tangga. Tangga. Mana tangga? So ini taman-taman yang diorang buat dekat lereng bukit. Tu dia macam-macam kat sini. Oh, tu dia. Ui, berangin sini syok Tu balok kau. Berangin Oh, tu dia palung untuk bulan lah tu. Yang santai lah nak piah. Kakak. Tak payah. Piah. Dia. Berangin tau. Hantar ni berangin. Woi, atas ni lah berangin. Dalam betul terlelap.
Bila kita naik tempat yang macam tinggi dia berani. Boleh masuk lah. Ya. Ada apa kan tu? Tak ada apa. Dah turun. Kenapa? Turun dah hantu kat atas. Oh, macam tu je? Pak Lu cik tidur. Maksud tak ada boleh tidur. Ikut. Macam lambat je cameraman tu. Jenuh posing. Time. Panas gila, tak tahan lah. Jom lah. Okay, geng. Kawasan ni tempat angin paling kuat sini. Sini angin paling kuat tadi. Memang dia banding dekat atas tadi, bawah ni paling kuat sekali ya. Dah. Banding. Dah tengok angin datang dari sana tu. Oh, layan baik. Selesai je aktiviti kami di Zahra Garden, kami tak sabar-sabar nak balik ke campsite. Sebab apa? Sebab kami nak sejukkan badan yang panas ni dalam air sungai sebelum hari mula gelap. Untuk segarkan balik badan kita menghadap panas satu hari. Apa yang best kali ni, kita ada bawa barang untuk kita unboxing tepi sungai. Buka yang ni tu. Ada macam ni. Okey. Pasang bateri dia, bateri tu. Mana main dalam air, Mak?
Dia. Sudah air tolak hujung ni. Skill. Tolak kipas. Tembak dari belakang. Okey, saya tembak. Semua ada senapang. Kita ada yang ni. Kita ada yang ni. Okay. Dengan kita ada yang ni. Let's go. Okay, kita nak tengok mana lagi jauh. Dapat sini ke? Okay. Dua ayah. Macam lebih kurang Jadilah sempat juga kami sejukkan badan dalam air sungai segar ni. Memandangkan hari dah mula gelap, kami pun balik ke bilik masing-masing. Tiba malam pula, kami meredah kegelapan mencari kayu-kayu kering untuk dijadikan kayu api. Sebab malam ni, kami dah siapkan bahan-bahan mentah untuk kami buat bakar-bakar, buat santapan makan malam. Oi, ni semua bahan api ni. Ni bahan api ni. Ni pun bahan api. Tu ah, jom ah. Dia ni dapat kayu-kayu ni kan. Untuk kita buat bahan api, bakar-bakar. Dia kita buat sumber api dulu. Kita bagi api nyala dulu jadi bara dulu. Siapa punya slipper punya ni? Weh. Plastik tu. Jadi bahan api kan. Slipper umi punya tu. Kan dia. Kita orang tak ada hal ni. Kita lagi senang nak jadi bahan api tu ha. Tak nipah tau. Tak lambat ayah sana. Sebuah kayu-kayu ni mana boleh tak tambah. Dah kayu tebal. Api kecil adalah kawan, besar menjadi lawan. Semuanya lawan lagi. Sebelah disil lah. Okey. Ni kita nak bakar-bakar malam ni kambing. Semua dah cuci dah udang. So ni daging import. Ini kita nak perap dengan yang ni. So ni sosis-sosis semua. Ya, dia. Itu dia. Kita bakar sosis dulu. Ya, tu dia. Kita sapu dia punya rencah. Dia sedapnya. Ambil pinggan. Lapar saya. Pinggan. Pinggan kat dalam tadi. Oh ya Aroma kambing tu. Sedap. Alpaka. Apa kau tadi lah. Tu dia, ni kambing, ni oblong. Tu dia. Ada udang. Kambing yang first round tadi dah habis lah. Ya, makan. Oh, kenyang. Tu habis tu ah. Tu. Ada lagi. Ni nipis ni kejap ni. Pejam celik dah masuk hari ketiga kami berada di campsite ni. Dan hari ini hari terakhir kami di sini. Sebelum kami check out, kami mandi Sungai Puas-Puas sebab rancangan kami hari ini kami nak ke ladang teh yang terletak tak jauh dari campsite ni. Sini ada panas tau. Dah sampai bau. Tu sampai. Oh, jalan tengok ah. Pelan-pelan. Ya.
Batu licin babi. Berat lah kalau macam ni. Semua dia tahan kat batu. Wah, ada macam. Sampai tu bang, Sana ada jaga tu, ada jaga. Apa yang kali ni? Mana? Okey. Sebelum kami naik ke darat untuk bersiap-siap balik, kami sempat biarkan badan kami dihanyutkan air deras untuk merasai keseronokan maksimum di bawah arus. Mencabar. Hanyutkan yang sangat mencabar. Aduh. Akhirnya kita boleh sampai ke tepi. Tergantung batu yang sakit tu. Saya nak jaga kamera, tak mau kena air kan. Kalau kena air gambar tak cantik. Tam tu yang langsung tenggelam pun kamera tu atas. Tenggelam pun kamera atas. Tam tu yang dalam pun. Dia bukan dalam, dia ayak macam tu je. Jadi Sampai itu memang berombok tu. Tak ada, itu dia ayak landai je ni.
Dia umur tu waktu yang Syok. Tamatlah sudah hari-hari kami di Himalaya dan Rock Garden Campsite. Dalam jalanan pulang, kami sempat singgah di satu lagi tempat yang menjadi tarikan pelancong berdekatan campsite ini, iaitu Ladang Teh Gaharu. Jom aku kongsikan secara ringkas aktiviti kami di Ladang Teh Gaharu ni. Oh, ni dia. Lagi tekak, demam, makan goreng-goreng, makan durian. Cuka dia. Ni original. Tu cuka. Minum lah. Kita dah sampai kat ni Gaharu, Ladang Teh Gaharu. Masuk-masuk tiket bagi dia rasa teh ni. Teh Gaharu 25 Ni, Teh Gaharu kan? RM69.90. Ini? Ni yang original. Original. Tak ada gula, tak ada kafein. Sedap. Dia bagi Sedap kan teh dia. Walaupun tak ada gula. Bau sedap walaupun tak ada gula. Tak ada gula ni? tak ada gula. Tak ada gula, tak ada kafein. Tapi apa rasa okey je. Rasa okey. Kita tak bubuh gula. Walaupun tanpa gula tapi sedap. Bau dia sedap. Bau dia wangi. Bukan ni kombucha, dia macam Kombucha. teh yang diperam lah. Minum tak mabuk kan kalau diperam-peram ni. Oh. Tujuan dia bagi kita rasa kan. Sebab dia nak buktikan yang teh doang ni sedap. Satu set 300. Ini kopi kan. Ini kopi buat ada tu ni untuk jenis version ni apa ni, instant powder. So ni antara produk-produk doang lah ni. Apa teh ni. Ni Maggi. Maggi kan. Ni noodle ni. Maggi macam Maggi paket tu kan. Toga fruity. Tak ada gula. Fruity tak ada gula. Tapi sedap. Ni garlic jelly. Ibarat macam cincau lah. Dia ada manis-manis, ada pahit-pahit sikit. Cuka Gaharu. Teh Gaharu. Ni aiskrim pun Gaharu kan. Aiskrim Gaharu kan. Tak tahu. Ada kesihatan lah, sejuk badan ni kan. Kan. Dia manis-manis campur pahit kan. Okay ke kita nak pergi Ladang Teh kan. Kalau Cameron Island Ladang Teh, waktu jadi tak ada lah, sejuk. Ladang Teh sini macam mana lah. Sebab tu bukan tempat sejuk kan. Ya, Wafer Gaharu. Itu dia rupa dia. Wafer terharu. Mungkin dia ada bahan-bahan Gaharu ke kan. Terharu. So Ladang hari ni buka. Kita orang dah beli tiket apa semua. Cuma dia dah info kita kafe dekat atas kafe kat atas lagi Gatot. Jadi kita nak minum siap-siap, makan semua, rasa apa-apa produk Gaharu kat bawah ni sebelum kita naik atas. Nanti dia ambil kita naik van. Dia bawa seorang kan. Dia betul tu. Orang kena 2 kali van. Kita orang ramai. Ayolah, okey, bakal kali. Aduh. So kita kena naik van ni atas. 1, 2, 3 lagi dia yang pegang.
Orang Bali makan serangga. Okay. Van tu bawa kita ke first station. First station. So mana pokok gaharu dia? Mana? Oh tu dia ladang gaharu dia. Tu dia. Ni muka gaharu. So dia cerita tadi pokok gaharu tu kalau nak pakai dia potong. Oh, tu dia biar. Dia tumbuh balik. Satu pokok boleh hidup sampai 300 tahun. 20 tahun sekali dia orang potong. 20 tahun sekali potong. Duit masuk. Tokek kaya. Tu lah. Habis. Stesen kedua. Okay. Boleh. So kita sampai ke stesen kedua. Stesen yang sini kita boleh tengok apa? Tak lampion hitam. Keli je tu. Atau besar. Oh, ni bukan keli ni. Apa? Kambung. Macam baung tu. Yang filter. Okay ni. 60. So stesen 2 macam ni pula keadaan dia. Kita lalu dekat sebelah pokok-pokok gaharu ni. No, tak panas hari ni. Sini duduk. Ha? Sini duduk. Oh, kat sini tu. So dia ada kincir air kat situ. Oh lama tu smile. Besar. Ui ni apa arwana? Warna gold, silver, red. Okey dengan di sini ni. Hentam kamera. Okay, dah nak pergi ke stesen ketiga, Separuh. Kita dah sampai ke stesen ketiga. Dekat stesen ketiga ni kita diperkenalkan dengan pokok cinta yang berusia lebih kurang 200 tahun. Kan? Itu dia. Okay, turun tangga sikit. Kat sini dia kata ada air terjun semua. Tu level 3 dancing. Sebab tu dia panggil pokok cinta. Satu pun dia pokok tu macam dia macam berpeluk, lepas tu dia macam tengah menari yang berpusing kan. Betul tak? Sebab tu dia dipanggil pokok cinta. Dua pokok yang sedang bercinta. Dua pokok tengah berpeluk kan, macam menari macam tu lah. Betul lah. Nampak tu tu dia gambaran dia tu. Ni. Can you see the two over three are dancing? Bolehkah anda nampak dua pokok cinta sedang menari? Yelah.
Hang seorang je. Mari sini. Hang buat habis. Nak kata ada macam tak Ada. Dah lalu bapak lu alih ke? Dia nak jual. Style lah tu. Dia buat daripada ni ke? Kursi roda. Wow. Ho. Ke ada lagi yang depan tu? Kan? Depan tu. Dia macam pangan tu. Kan? Ada apa kau ni weh? Tak tahu apa tu butterfly cake. Butterfly. Rajah Brook Bird Wing Butterfly Cave. Lepak kali sini tak ada. Ada ni apa? Gua ramah-ramah. Ada ke ramah-ramahnya? Ada ke tidak ramah-ramah? Oh ya, ada ramah-ramah. Seko ni ramah-ramah dia. Cok. Oh. Okay, jom. Raja. Dia pakai macam batu marble tu. Batu marble tu. Jadi duduk, stay. Cerah. Itulah tujuannya. Kalau ni kita jalan sambil tengok tujuannya, mandi tak boleh. Tujuannya jadi cantik lah gambar macam tu kan. Okay, jalan. Jalan. Tempat apa tu? Tempat melombong. Apa? Kalau dekat. Tempat melombong. Ini gambar kan? Apa tempat ni? Ini tempat lombong. Berpacak ni. Ini dia dah gambar kan? Ini lebih kurang apa prop tempat pelombongan lah lebih kurang. Macam tu lah dia orang tembak pakai air tu nanti dia jumpa kan. Pelombong apa? Tak ada. Tu Nina. Mak aku awal tengok mak aku mana jam tu tak nak kata. Oh, gambar.
tempat apa tu? Ni apa? Kelulut Oh tu. Tu tiap tu ada kelulut lah tu. Ada kelulut. Bonek lah kan. Tu lah kelulut. Stingless bee. So tamatlah sudah jelajah kita orang dekat ladang teh Gaharu ni. So kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Okey lah kita makan situ RM8 kan. Macam mana Kopi tiang Yuan Suan Coffee Shop. Dia memang kekal kan dia punya tu lah. Signboard dia tu. dekat letak dah juga. Dekat bank ni. Kita nak tekan gambar dengan abang bayar. Google. Ni. Cendol sama-sama cendol. Ya, sama-sama cendol. Sama-sama cendol.